di USM Pulau Pinang. Masa itu Datuk Seri dengan PM duduk satu pentas. Tapi tak tahu apa yang tak puas hatinya Tun M ni. Bila pukul 5 petang kami dimaklumkan, dia kata, ini ada satu berita yang tak baik. Kami tanya apa dia, Datuk? Tak boleh beritahu. Tunggu dia. Rupanya tadi pagi bagus duduk sepentas, petang dah kena pecat. Cuba bayangkan, tak pelik ke macam tu permainan orang politik? Sebelum itu, sebelum kejadian pecat ni tadi, 2 minggu sebelum tu, dalam bulan yang sama, bulan Ogos, ada majlis perasmian bangunan UMNO di Georgetown, Pulau Pinang. Apabila kami dapat tahu, masa itu mana ada handphone apa semua ni, Datuk Ali dah bagi tahu, dia kata Anwar Ibrahim dah dipecat. Kami kata, apa benda ni? Pagi tadi bagusnya duduk satu pentas, duduk sebelah-sebelah, tiba-tiba petang dah kena pecat. Masa itulah dalam grup kami ni, grup Lukinta ni, ada grup lagi. Di sini dah terdapat 2 perpecahan. Grup yang menyokong Mahathir dan juga grup yang menyokong Anwar Ibrahim. Semasa saya buat khidmat dia, saya dapat bezakan. Yang Anwar Ibrahim ni, cara kepimpinan dia memang berbeza. Dia ni mengutamakan golongan bawahan macam kami. Semasa Tun M pergi bercuti di London selama 2 bulan, dia telah serahkan jawatan PM ni kepada Anwar Ibrahim sebagai pemangku. Anwar Ibrahim ni betul-betul dia memang anti rasuah. Dalam surat tu, jabat lama ni lah, dia telah timbulkan isu rasuah melibatkan Purwaja. Ingat tak? Sikap besar Purwaja tu, kroni dia, itulah toke Purwaja tu, kroni si Tun M ni tadi. Anwar Ibrahim chair pada hari tu. Dalam ahli kabinet tu ramai kroni-kroni Mahathir. Rafidah Aziz, Lee Leong Sik, Presiden Gerakan Lee Keng Yeik, Presiden MIC Samir Belu, ramai lagi orang besar-besar yang orang kata pro kepada Mahathir. Tapi pada mesyuarat itu, Anwar dah timbulkan isu pasal rasuah, terutamanya kes Purwaja. Bila grup-grup ni dapat tahu yang Anwar dah timbulkan isu ini, dia orang dah macam raya cacing kepanasan. Semalam baru PM pergi London, hari ini dia sudah korek. Daripada lepas Samir Belu keluar seorang. Mungkin yang saya sebut tadi lah, Lee Keng Yeiknya, Lee Leong Siknya, sampai last sekalinya Tan Sri Rafidah Aziz. Muka masam. Habis kami, dia kata. Habis kami kena belasah. Nanti PM balik besok, habis cuti, tahulah dia. Dia boleh cakap macam itu pada kami. Kami pun berpandang-pandang lah dengan antara bodyguard-bodyguard ni tadi. Saya sendiri sebagai pengiring, bukanlah orang kata pengiring sepenuh masa, tapi saya tahu cara kepribadian Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berbeza dengan apa yang diorang cakap. Tapi masa itu, kita nak buat macam mana? Sokongan daripada kami ni sebagai pengiring ni tak ada. Diorang tengok TV hari-hari. Anwar jahat, Anwar poliwat. Macam ini kepemimpinan yang kita nak sokong. TV itu memain peranan pada masyarakat kampung, pada orang Melayu. Orang Melayu kalau disebutkan, disiarkan perkara yang melanggar tata susila orang Melayu, orang Islam ni, liwat contohnya, dia orang yang marah tu. Saya balik kampung cuti, tapi dia tak percaya. Dia kata ini bohong, kamu nak bela. Tapi saya nak buat macam mana? Tak boleh nak apa? Sebab dia orang pengaruh dengan TV, pengaruh dengan masa itu BN kuat. Wakil rakyat dia, ahli kemah dia mengeluarkan perkara ni. Anwar jahat, Anwar lewat, Anwar macam-macam. Macam ni ke pemimpin yang kita nak sanjung? Tak ada. Masa itu tak ada. Media sosial macam sekarang ni memang tak ada. Dikawal habis. Terutama TV3 masa itu. Cukup lantang menghasut. Tapi apa jadi? Apabila benda ni tu, barulah terbongkar. Mahathir ni mengaku ini adalah satu konspirasi. Apa guna? Kita dah terlepas cakap dah kata Anwar ni. Boleh ke ni rakyat Malaysia yang termakan hasutan ni minta maaf dengan Anwar? Boleh pergi jumpa Anwar, Datuk Seri saya minta maaf? Tak adanya. Ada lagi yang walaun ni yang masih orang kata terpengaruh. Saya sendiri pun saya buat pengakuan secara ikhlas. Sekiranya Anwar Ibrahim ni lari daripada landasan dia, saya akan keluar, tak akan menyokong dia. Saya cakap tu, saya tak ada taat yang tak tentu dimomokkan dengan komunis. Itu saya kata. Saya sebagai bekas unit elit negara 69 Komando PPS, kami melawan komunis. Saya hampir 20 tahun keluar masuk hutan melawan komunis. Kalau betul lah DAP sekarang ni komunis, kerajaan yang mementah sekarang ni siapa? Bukan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Pakatan Nasional.
buat report, tangkap. Apa nak susah? Polis di bawah dia orang. Saya nak tanya itu pada rakyat Malaysia ni yang masih lagi walak yang bukan-bukan. Sebab mereka ni takut. Pemimpin UMNO, pemimpin perikatan ni, dia takut. Rakyat macam inilah. Apa dia orang takut sangat revisi? Isu isytihar kata. Memang patutlah. Saya masa dalam perkhidmatan dulu pun, kami isytihar kata kami. Tiap-tiap tahun kali isytihar. Setiap tahun sekali isytihar. Berapa ada kereta, berapa ada motor, berapa ada duit simpanan, berapa ada saham. Isytihar. Kena. Jangan orang-orang kata Rafizi aja isytihar kata. Kami penjawat awam dengan isytihar. Sekiranya tak isytihar, tindakan